Masalah lah tempat ni. Masalahnya kalau datang sini tak tahu nak pilih lauk yang mana. Lauk dia bersusun panjang. Walaupun nama tempat ni Jasin Salai, tapi ada juga masakan yang lain. Macam ni, ikan patin tempoyak. Ada juga masak asam pedas, masak kurma, ikan bakar dan ikan goreng. Lauk sayur dia pun mengikut cita rasa. Masak lemak rebung, labu dan pisang. Adalah dalam 70 hidangan lauk kampung yang ada dekat sini. Ayam pecik pun ada, korang bolehlah cuba. Mini roti john dekat sini pun baik. Sos dia berlapis-lapis. Mutabak pun ada, kira jadilah datang sini. Kalau nak makan kuih muih pun ada, penuh atas meja. Ada kuih tradisional, kuih raya pun dah ada. Korang save video ni siap-siap. Nama tempat ni Jasin Salai. Lokasinya betul-betul berhadapan dengan Hospital Jasin. Pada bulan puasa ni dia buka dari jam 3 petang sehingga 10 malam. Hari Isnin cuti. Nak bungkus lauk boleh, nak berbuka dekat situ pun boleh. Tempat ni sangat luas dan senang nak parking. Let's go!